Sebelum tengok video ni, jangan lupa subscribe ya. Korang semua tahu ke apa yang Parti Bersama tengah buat? Video hari ni ceplos-ceplos mesti suka. Sebab saya akan cerita pasal Parti Bersama je. Lagipun ceplos-ceplos dah kurang komen dekat video saya. Video hari ni khas untuk pengundi atas pagar yang tak tahu apa Parti Bersama tengah buat. Tonton video ni sampai habis, jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Dalam politik, rakyat bukan hanya mahu melihat orang politik ketika pilihan raya. Rakyat mahu orang politik hadir, mengenali mereka, mendengar masalah mereka dan memahami kehidupan mereka. Hebat di sosial media tidak cukup. Parti Bersama belajar dari keputusan PRN Johor. Dalam tentera, sebelum kita melapor objektif berjaya ditawan, troop must be physically on the ground. Objektif cannot be cleared by fire or observation. Untuk dapat kepercayaan rakyat, Parti Bersama perlu hadir sebelum pilihan raya, bukan hanya ketika pilihan raya. Sebab tu, Parti Bersama menyediakan beberapa bentuk aktiviti yang mudah dilaksanakan di kawasan. Kenduri bersama, futsal bersama, rezeki bersama, ziarah bersama dan kaunter keahlian. Semua aktiviti yang dilaksanakan bukan sekadar buat program, tetapi membina hubungan dan kepercayaan. Kejayaan semua aktiviti tidak diukur dengan kehadiran yang ramai, penganjuran yang besar, kehadiran artis macam parti-parti dinosaur buat selama ni. Semua aktiviti mempunyai golongan sasar dan objektif tersendiri. Saya tunjuk infografik ni supaya korang semua senang faham. Kenduri bersama, kita bersama gotong royong dan bergaul. Futsal bersama, kita bergaul dan beriadah. Rezeki bersama, kita berkongsi dan membantu mereka yang memerlukan. Ziarah bersama, kita mendengar masalah serta keperluan rakyat. Kaunter keahlian, kita membina, beri peluang kepada rakyat untuk mengenali dan menyertai Parti Bersama. Kesimpulannya, rakyat datang, kita kenal, kami dengar, kami bantu dan akhirnya rakyat percaya. Untuk makluman, semua aktiviti bersama dah bermula. Semua ahli Parti Bersama mesti tahu sebab semua aktiviti bersama ada dalam apps Kancil. Untuk makluman semua, aktiviti bersama terbuka kepada semua rakyat Malaysia. Tidak tertutup kepada ahli sahaja. Saya tunjuk semua aktiviti yang telah dirancang pada Ogos tahun ini. Siapa-siapa yang ada ke lapangan dan berada berhampiran lokasi aktiviti pada tarikh tersebut, bolehlah datang. Kita berkenalan, kami mendengar, kami membantu dan semoga rakyat percaya. Parti Bersama cuba membawa perubahan politik dalam negara kita. Bukan politik yang hanya muncul ketika pilihan raya. Bukan sekadar bercakap tentang rakyat, tetapi politik yang datang kepada rakyat, mengenali mereka, mendengar masalah mereka dan berusaha membantu. Kerana rakyat bukan sekadar undi, rakyat adalah keutamaan. Sasaran saya untuk cari 5 orang ahli baru masih belum tercapai. Korang scan QR code yang saya tunjuk ni. Jom sertai Parti Bersama. Kita bersama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Akhir sekali, perubahan politik tidak bermula di pentas besar. Ia bermula apabila kita sanggup turun kepada rakyat. Aktiviti bersama mungkin dilihat sebagai aktiviti biasa. Tetapi di sebaliknya, Parti Bersama sedang membina sesuatu yang lebih besar, iaitu hubungan, kepercayaan dan kekuatan. Parti Bersama mahu menunjukkan bahawa politik bukan sekadar meminta sokongan rakyat ketika pilihan raya.
Politik juga tentang hadir ketika rakyat memerlukan, mendengar ketika rakyat bersuara dan bertindak apabila kita mampu membantu. Perubahan yang sebenar bermula apabila kita memilih untuk bersama rakyat. Rakyat datang. Kita kenal. Kami dengar. Kami bantu. Dan akhirnya rakyat percaya. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.